Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Mardia binti Muhammad Izwan daripada kelas PAI A akan membentangkan tentang kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia. Untuk tugasan kali ini iaitu tugasan pembentangan bagi kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Okey, jadi pendidikan ni dia sebagai satu pemangkin mobiliti sosial di Malaysia. Seterusnya, kita nak tahu adakah pendidikan ni benar-benar alat mobiliti atau hanya sekadar untuk mengekalkan ketaksamaan semata-mata. Jadi, untuk pengetahuan semua, pendidikan sering dianggap sebagai satu medium utama dalam meningkatkan mobiliti sosial dalam kalangan individu. Melalui pendidikan, pelajar lebih berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup serta mencapai kedudukan sosioekonomi yang lebih baik. Namun begitu, realiti telah menunjukkan bahawa tak semua pelajar mempunyai peluang yang sama dalam sistem pendidikan. Sebab apa? Sebab terdapatnya perbezaan dari segi latar belakang sosial seperti status sosioekonomi, persekitaran keluarga dan akses kepada sumber pembelajaran yang telah mewujudkan jurang dalam peluang pendidikan. Keadaan ini akan menimbulkan persoalan sama ada pendidikan ni benar-benar berfungsi sebagai satu alat mobiliti sosial atau sebaliknya hanya mengekalkan ketaksamaan yang sedia ada. Oleh itu, pembentangan saya kali ini akan menilai kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia dengan memberikan penumpuan kepada aspek pendidikan, aspek ketaksamaan sosial serta hasil daripada pembelajaran pelajar. Seterusnya, jom kita memahami 3 dimensi utama dalam mobiliti sosial. Okey, jadi kita kena tahu dulu, mobiliti sosial ni merujuk kepada pergerakan individu atau secara kelompok dalam struktur sosial daripada satu tahap sosioekonomi ke tahap yang lain. Pergerakan ini boleh berlaku dalam bentuk peningkatan atau penurunan status sosial bergantung kepada peluang dan sumber yang dimiliki oleh individu. Jadi secara umumnya, mobiliti sosial ni boleh dibahagikan kepada 3 jenis yang utama iaitu mobiliti menaik, mobiliti menurun dan mobiliti antara generasi. Jadi, untuk pengetahuan semua, mobiliti menaik ni merujuk kepada peningkatan kedudukan sosial seperti memperolehi pendidikan yang tinggi atau pekerjaan yang lebih baik. Manakala mobiliti menurun berlaku apabila seseorang mengalami penurunan taraf hidup. Jadi, mobiliti antara generasi pula merujuk kepada perubahan status sosial antara satu generasi dengan generasi yang seterusnya. Jadi, dalam konteks pendidikan, mobiliti sosial ni sering dikaitkan dengan keupayaan sistem pendidikan dengan menyediakan peluang yang adil kepada semua pelajar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi, saya dapat tekankan bahawa mobiliti sosial bukan sekadar naik atau turunkan taraf hidup seseorang, tetapi juga bergantung kepada peluang pendidikan yang diterima oleh seseorang individu. Okey, jadi sekarang kita nak tahu kenapa mobiliti sosial ni menjadi teras dalam sistem pendidikan. Jadi mobiliti sosial ni memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan kerana ia menentukan sejauh mana individu berpeluang meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Pendidikan ni sering dilihat sebagai saluran utama untuk mencapai mobiliti sosial yang menaik, khususnya bagi pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang rendah. Selain itu, mobiliti sosial juga penting dalam memastikan keadilan dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang berkesan seharusnya mampu menyediakan peluang pembelajaran yang sama rata kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang mereka. Hal ini signifikan bagi mengelakkan berlakunya ketaksamaan yang berterusan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, mobiliti sosial juga turut mempengaruhi aspirasi dan motivasi pelajar.
Pelajar yang melihat pendidikan sebagai peluang untuk mengubah kehidupan mereka cenderung mempunyai semangat dan usaha yang lebih tinggi dalam mencapai kejayaan akademik. Oleh itu, mobiliti sosial bukan sahaja memberi kesan kepada individu tetapi juga kepada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Oleh itu, mobiliti sosial amat penting kerana ia menentukan sama ada pendidikan benar-benar menjadi peluang untuk semua atau hanya untuk golongan tertentu sahaja. Okey, sekarang jom kita tengok kesan positif daripada mobiliti sosial ni, iaitu membuka peluang dan pemangkin aspirasi. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, mobiliti sosial yang positif khususnya mobiliti menaik memberi kesan yang signifikan terhadap pendidikan dengan membuka peluang yang lebih luas kepada pelajar untuk mencapai kejayaan akademik. Pelajar yang berjaya meningkatkan taraf sosioekonomi melalui pendidikan lebih berpeluang untuk mengakses institusi pendidikan yang lebih berkualiti serta kemudahan pembelajaran yang lebih lengkap. Selain itu, mobiliti sosial turut meningkatkan aspirasi dan motivasi pelajar. Apabila pelajar sendiri melihat pendidikan itu sebagai satu jalan untuk memperbaiki kehidupan mereka, maka mereka cenderung untuk menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dalam pembelajaran. Keadaan ini dapat mendorong peningkatan pencapaian akademik serta perkembangan potensi diri secara menyeluruh. Di samping itu, mobiliti sosial juga akan menyumbang kepada pembangunan masyarakat dengan melahirkan individu yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan taraf hidup, malah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara kita. Jadi mobiliti sosial yang menaik ini membuktikan bahawa pendidikan ni mampu menjadi satu alat perubahan yang membuka peluang dan mengubah masa depan individu. Tapi, mobiliti sosial juga ada sisi yang negatif, iaitu ketaksamaan jurang dan dari segi tekanan akademik itu sendiri. Jadi untuk pengetahuan semua, walaupun mobiliti sosial ni sangat berpotensi untuk membawa perubahan yang positif, ia juga boleh memberikan kesan yang negatif terhadap sistem pendidikan sekiranya ia tidak dapat diuruskan dengan baik. Salah satu kesan utama ialah berlakunya ketaksamaan dalam akses pendidikan di mana pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang rendah menghadapi kekangan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang berkualiti. Selain itu, mobiliti sosial yang tidak seimbang boleh menyebabkan jurang pencapaian akademik antara pelajar semakin melebar. Jadi pelajar yang mempunyai lebih banyak sumber seperti sokongan daripada keluarga, akses kepada teknologi dan persekitaran pembelajaran yang kondusif akan lebih cenderung untuk mencapai prestasi yang sangat baik berbanding pelajar yang kurang bernasib baik. Keadaan ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengekalan ketidaksamaan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Di samping itu, tekanan sosial dan akademik juga boleh berlaku, khususnya dalam kalangan pelajar yang berusaha untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan. Harapan yang sangat tinggi serta kekangan sumber boleh menyebabkan tekanan bagi emosi mereka dan menjejaskan kesejahteraan pelajar itu. Oleh itu, mobiliti sosial ni bukan sahaja boleh membawa peluang tetapi juga membawa cabaran yang perlu ditangani secara menyeluruh dalam sistem pendidikan. Justru, mobiliti sosial tidak sentiasa menjamin keadilan dalam pendidikan. Malah dalam situasi tertentu, ia boleh memperluaskan jurang antara pelajar. Sekarang kita nak lihat realiti sebenar mobiliti sosial di kawasan bandar dan luar bandar. Jadi, mobiliti sosial ni akan memberikan kesan yang sangat besar terhadap akses pendidikan, khususnya dalam menentukan peluang pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang sangat berkualiti. Pelajar daripada
Latar belakang sosioekonomi yang tinggi lazimnya mempunyai akses yang lebih luas kepada kemudahan pembelajaran seperti teknologi digital, bahan rujukan dan sokongan akademik yang mencukupi. Sebaliknya, pelajar daripada golongan berpendapatan rendah sering menghadapi kekangan dari segi akses kepada sumber pembelajaran yang berkualiti. Selain itu, jurang antara kawasan bandar dan luar bandar turut mempengaruhi akses pendidikan. Sebab apa? Sebab pelajar di kawasan bandar biasanya mempunyai kemudahan pendidikan yang lebih lengkap serta peluang pembelajaran yang lebih pelbagai berbanding pelajar di kawasan luar bandar yang berkemungkinan akan berhadapan dengan kekurangan infrastruktur ataupun masalah capaian internet yang sangat terhad serta kekurangan tenaga pengajar. Keadaan ini menunjukkan bahawa mobiliti sosial boleh mempengaruhi tahap akses pendidikan secara tidak seimbang, sekaligus boleh mewujudkan jurang peluang pembelajaran antara pelajar daripada latar belakang yang berbeza. Oleh itu, usaha berterusan diperlukan bagi memastikan akses pendidikan yang lebih adil dan inklusif kepada semua pelajar. Justru, akses pendidikan yang tidak seimbang boleh menunjukkan bahawa mobiliti sosial dalam pendidikan masih dipengaruhi oleh faktor geografi dan faktor sosioekonomi. Seterusnya, kita akan lihat kesan mobiliti sosial terhadap ketaksamaan pendidikan. Jadi, untuk pengetahuan semua, mobiliti sosial mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan ketaksamaan pendidikan, terutamanya apabila peluang pendidikan tidak diagihkan secara seimbang dalam kalangan masyarakat. Walaupun pendidikan ni sering dianggap sebagai satu alat untuk meningkatkan mobiliti sosial, tapi realitinya menunjukkan bahawa pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza masih menghadapi peluang pembelajaran yang tak sama rata. Jadi dalam beberapa situasi, mobiliti sosial yang tidak seimbang boleh menyumbang kepada pengekalan ketaksamaan pendidikan pelajar daripada keluarga berpendapatan tinggi. Hal ini kerana pelajar daripada keluarga yang berpendapatan tinggi cenderung mempunyai kelebihan dari segi akses kepada sumber pembelajaran, sokongan akademik dan persekitaran yang kondusif. Sebaliknya, pelajar daripada golongan yang kurang berkemampuan sering berhadapan dengan kekangan yang menjejaskan pencapaian akademik mereka. Jadi, fenomena ini boleh dijelaskan melalui konsep reproduksi sosial di mana sistem pendidikan secara tidak langsung mengekalkan jurang sosial yang sedia ada. Sebagai contoh, dapatan satu kajian telah menunjukkan bahawa 71.1% murid tak dapat menulis struktur ayat dengan betul dan 71.4% lemah dalam penguasaan kosakata yang akan mencerminkan perbezaan pendedahan bahasa dan sokongan pembelajaran itu sendiri. Oleh itu, mobiliti sosial bukan sahaja dipengaruhi oleh pendidikan, malah turut membentuk tahap ketaksamaan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Jadi, walau bagaimanapun, pendidikan ni dilihat sebagai alat mobiliti sosial dalam realiti tertentu. Ia juga berperanan untuk mengekalkan ketaksamaan sedia ada. Sekarang kita nak tengok kesan tersirat mobiliti sosial terhadap hasil pembelajaran dan aspirasi pelajar. Jadi untuk pengetahuan semua, mobiliti sosial akan memberikan kesan yang signifikan terhadap hasil pembelajaran dan aspirasi pelajar, khususnya dalam konteks pencapaian akademik dan motivasi untuk pelajar. Jadi pelajar yang mempunyai akses kepada sumber pembelajaran yang mencukupi serta sokongan keluarga yang baik lebih cenderung untuk menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi berbanding pelajar yang kurang mendapat sokongan tersebut.
Sebaliknya, pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang rendah sering menghadapi cabaran dalam pembelajaran yang boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka. Buktinya daripada dapatan kajian yang saya telah kongsikan sebentar tadi bahawa 73.1% murid tak dapat nak bina struktur ayat dengan betul dan sebanyak 71.4% murid lemah dalam penguasaan kosakata. Jadi benda ni menunjukkan kelemahan asas dalam pembelajaran bahasa. Manakala, keadaan ini juga bukan sahaja menjejaskan prestasi akademik tetapi juga memberi kesan kepada keyakinan diri pelajar dalam proses pembelajaran. Jadi selain itu, mobiliti sosial turut mempengaruhi aspirasi pelajar terhadap masa depan mereka. Pelajar yang melihat pendidikan sebagai peluang untuk meningkatkan taraf hidup lebih cenderung untuk mempunyai aspirasi yang sangat tinggi, manakala pelajar yang berhadapan dengan kekangan sosial mungkin mempunyai jangkaan yang lebih rendah terhadap kejayaan mereka. Oleh itu, mobiliti sosial memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk bukan sahaja pencapaian akademik yang baik tetapi juga harapan dan potensi masa depan pelajar. Justru mobiliti sosial bukan sahaja mempengaruhi pencapaian akademik tetapi juga membentuk pelajar melihat potensi dan masa depan mereka dengan baik. Sekarang kita tengok analisis mobiliti sosial berdasarkan dua teori sosiologi. Jadi, untuk pengetahuan semua, mobiliti sosial dalam pendidikan boleh difahami dengan lebih mendalam melalui perspektif teori sosiologi, khususnya teori yang saya pilih iaitu teori fungsionalisme dan teori konflik. Kedua-dua teori ini memberikan pandangan yang sangat berbeza tentang peranan pendidikan dalam masyarakat. Dari segi perspektif teori fungsionalisme, pendidikan dilihat sebagai institusi yang membantu meningkatkan mobiliti sosial dengan menyediakan peluang yang sama kepada semua individu berdasarkan usaha dan kebolehan mereka. Dalam konteks ini, sistem pendidikan akan berfungsi untuk melahirkan individu yang berkemahiran serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sebaliknya, dari segi teori konflik pula, ia melihat pendidikan sebagai satu alat yang boleh mengekalkan ketaksamaan sosial. Bagi teori konflik, pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang lebih tinggi mempunyai kelebihan dalam mengakses sumber pendidikan yang berkualiti, manakala pelajar daripada golongan yang kurang berkemampuan terus akan ketinggalan. Hal ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai alat mobiliti sosial tetapi juga berfungsi untuk mereproduksi ketaksamaan dalam masyarakat. Oleh itu, analisis ini telah menunjukkan bahawa mobiliti sosial dalam pendidikan tidak bersifat neutral, sebaliknya dipengaruhi oleh struktur sosial dan pengagihan sumber dalam masyarakat juga. Jadi, perbezaan antara teori fungsionalisme dan konflik menunjukkan bahawa pendidikan boleh menjadi alat mobiliti sosial. Namun, pada masa yang sama, ia juga turut berpotensi untuk mengekalkan ketaksamaan dalam masyarakat. Sekarang jom kita lihat mobiliti sosial dalam konteks dasar pendidikan di Malaysia. Dalam konteks Malaysia, usaha untuk meningkatkan mobiliti sosial melalui pendidikan dapat dilihat melalui pelaksanaan pelbagai dasar pendidikan, khususnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 sehingga 2025. Pelan ini memberi penekanan kepada aspek kesaksamaan akses pendidikan bagi memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosioekonomi atau lokasi geografi mendapat peluang pembelajaran yang sangat berkualiti. Antara inisiatif utama yang dilaksanakan termasuklah penyediaan bantuan kewangan kepada pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Selain itu, peningkatan akses kepada teknologi pendidikan serta usaha untuk merapatkan jurang antara sekolah di kawasan bandar dan luar bandar. Jadi langkah-langkah ini dia bertujuan untuk memastikan pendidikan dapat berfungsi sebagai satu alat mobiliti sosial yang berkesan. Walau bagaimanapun, cabaran masih wujud dalam pelaksanaan dasar ini.
terutamanya dari segi ketidakseimbangan kemudahan pendidikan, capaian internet serta perbezaan kualiti pengajaran. Oleh itu, keberkesanan dasar pendidikan dalam meningkatkan mobiliti sosial bergantung kepada sejauh mana pelaksanaannya dapat mengatasi jurang yang sedia ada dalam sistem pendidikan. Okey, jadi dapat disimpulkan walaupun dasar seperti PPPM dirangka untuk meningkatkan kesaksamaan pendidikan, namun keberkesanannya tetap bergantung kepada pelaksanaan yang mampu mengatasi jurang sebenar dalam kalangan masyarakat. Sekarang kita lihat penilaian kritikal terhadap mobiliti sosial dan pendidikan. Secara keseluruhannya, mobiliti sosial melalui pendidikan mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup individu serta boleh mengurangkan ketidaksamaan sosial. Pendidikan akan dilihat sebagai satu saluran utama yang membolehkan pelajar daripada pelbagai latar belakang untuk mencapai kejayaan berdasarkan usaha dan kebolehan mereka sendiri. Namun, realiti telah menunjukkan bahawa mobiliti sosial dalam pendidikan tidak berlaku secara menyeluruh dan seimbang. Tapi, ketidaksamaan dalam akses seperti sumber pembelajaran, perbezaan latar belakang sosioekonomi serta jurang antara kawasan bandar dan luar bandar masih menjadi satu faktor utama yang mempengaruhi peluang pendidikan pelajar. Keadaan ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai alat mobiliti sosial tetapi juga berfungsi sebagai satu alat untuk mengekalkan ketaksamaan yang sedia ada. Oleh itu, keberkesanan pendidikan sebagai media mobiliti sosial bergantung kepada keupayaan sistem pendidikan untuk menyediakan peluang yang lebih adil dan inklusif kepada semua pelajar. Tanpa usaha yang berterusan untuk mengurangkan jurang ini, maka matlamat pendidikan untuk mencapai keadilan sosial sukar direalisasikan sepenuhnya. Secara keseluruhannya, mobiliti sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendidikan, khususnya dari segi akses kepada pendidikan, ketaksamaan sosial serta hasil pembelajaran pelajar. Walaupun pendidikan berpotensi menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup, realiti menunjukkan bahawa jurang sosial masih wujud dan memberi kesan kepada peluang pendidikan pelajar. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memastikan sistem pendidikan dapat berfungsi secara lebih adil dan inklusif dalam menyokong mobiliti sosial serta mengurangkan ketaksamaan dalam masyarakat. Sekarang, kita lihat peranan guru dalam menyokong mobiliti sosial. Jadi, untuk pengetahuan semua, guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai ejen perubahan dalam menyokong mobiliti sosial melalui pendidikan dengan memastikan peluang pembelajaran yang lebih adil kepada semua pelajar. Jadi, antara peranan utama guru ialah dengan menyediakan pengajaran yang inklusif, iaitu dengan menyesuaikan kaedah pengajaran guru mengikut keperluan dan latar belakang pelajar supaya semua pelajar dapat memahami isi pembelajaran yang berkesan. Selain itu, guru juga berperanan dalam memberikan sokongan akademik tambahan, khususnya kepada pelajar yang lemah melalui aktiviti pemulihan dan pengayaan bagi meningkatkan pencapaian mereka. Di samping itu, guru turut berperanan dalam meningkatkan motivasi dan aspirasi pelajar dengan memberikan galakan, bimbingan serta keyakinan bahawa pendidikan mampu mengubah kehidupan mereka. Akhir sekali, guru berperanan dalam memupuk nilai perpaduan dan kesaksamaan dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menghargai kepelbagaian budaya, bahasa dan menghargai latar belakang pelajar. Jadi, melalui peranan-peranan ini, guru dapat membantu mengurangkan jurang pendidikan serta memastikan mobiliti sosial dapat dicapai secara lebih adil dan inklusif. Justeru, guru bukan sekadar seorang pendidik, tapi merupakan ejen perubahan dalam memastikan pendidikan menjadi alat mobiliti sosial yang adil.
Jadi, kesimpulannya, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai satu medium yang membuka peluang kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang mereka, bagi memastikan mobiliti sosial ni dapat dicapai secara adil. Semua pihak termasuk guru, sekolah dan pembuat dasar perlu memainkan peranan dan mengurangkan jurang pendidikan yang wujud. Jadi dengan usaha yang berterusan, sistem pendidikan berpotensi untuk menjadi satu alat yang mampu membentuk masyarakat yang lebih adil, inklusif dan seimbang. Oleh itu, pendidikan bukan sahaja tentang ilmu, tetapi tentang keadilan dan peluang untuk semua.